nampak ni Intel CPU stock cooler. Stock cooler CPU Intel ni senang je nak tanggal. Dia tak susah macam aftermarket punya cooler. Tapi banyak orang yang tak tahu lagi. So hari ni aku akan ajarlah macam mana nak tanggal stock cooler ni. Ini untuk stock cooler yang ada latch macam ni. Kebanyakan macam cooler yang ini 1200 soket ke bawah ataupun 11 gen ke bawah, dia pakai cooler jadi macam ni. Ataupun yang jenis 12 gen, 13 gen, 14 gen soket 1700 dia pakai cooler macam ni. Tak silap aku, untuk yang Core Ultra series pun dia pakai cooler yang ada latch macam ni jugalah. Ok, nak tanggal kau tengok arrow ni, nampak dia marah keluar macam ni ke kiri kan, kau kena tolak ke masuk ke dalam arrow ni macam ni. Arrow dah masuk ke dalam macam ni, buat yang lain pula. Ok, semua arrow dah masuk ke arah dalam macam ni, kau tarik ke atas saja. Semua kaki dia dah tanggal. Ok, cara nak pasang balik pun senang juga. Yang arrow tadi tu korang pusing ke arah keluar macam ni. Ok, sekarang dia dekat arah keluar sekarang macam ni. Tengok belakang dia, make sure dia punya pin macam nampak ni. Dia tak habis keluar lagi ni. Sepatutnya dia akan jadi macam ni, bukan macam ni. So kalau tak keluar lagi, kau pusing balik ke dalam, tarik ke atas macam ni, kau pusing balik ke arah keluar. Kau nampak lah dia punya yang warna hitam tu keluar. Bila semua dah ngam, korang line up korang punya kaki tu dengan lubang tu. Bila dah masuk, ambil jari korang tekan je dengan bunyi klik. Dah kira lock. Nak confirm kan, soalnya tengok belakang, kalau dah kaki terkeluar macam ni, 4 side dah keluar macam ni, soalnya dia dah secure lah. So senang je nak tanggal Intel CPU stock cooler ni. Korang sendiri pun boleh buat juga.